Okay, Assalamualaikum. Habis baru sampai dekat kebang. Habis nak buat ampau semua. Ikut habis pergi main selut. Jadi sekarang ni habis bunyi bising. Habis nak buat ampau pergi tangkap babi. Tak dapat lagi ni. Tak dapat lagi. So kita ni. Jadi kita ikut habis pergi main selut. Jom. Bunyi macam monyet. Macam kena belik dengan ular. Habis masuk jauh sangat belakang tu. Habis nak pergi belakang tu jauh sangat. Jadi so kita bawa makanan sikit dekat Abang punya apa? Kebang. Okay, jom. Let's go. Okay guys, so ikut Abang kita pergi main selut. So hari ni babak semalam Abang main lambat dah. Jadi kita habis baru main. Mana biasa Sinchan. Sinchan biasa dia bunyi. Mana mak dia ni? Mak dia Sarimah. Sarimah aku tak tahu bila nak beranak. Allahu Akbar. Baik. Tak nampak mak dia ni. Sarimah. Ada. Dia kalau nampak guni makanan. Sini kawasan ni naik air tau. Kawasan ni naik air. Sajaklah habis standby kamera ni. Kau tengok tu. Jan. Weh Jan. Oh terbelik tali. Weh. Habis kau kat terbelik kan. Tengah ada kalau kebar kan. Bila kita tambat. Dia akan jadi macam ni. Kau nampak tu. Tu. Apa nampak? Dia punya berkuban. Lepas tu terbelik. No. Mana dapat. So nak tak nak pasal lah buat kan. Orang dia terbelik. Ada. Nampak ni lah kan. No, siapa tak nampak. Ni kebar ke apa ni. Lepas tu dia pula dia genji ekor dia tu. Dia genji ekor je. Sebab dia nak halal-halal Jadi habislah yang akan kotor. Sebab semalam dia terbelik dah semalam. Habis nak pergi dekat belakang tu. Masalah sekarang ni sebab air laut pasang. Habis takut apa? Oh, tali dia apa ni? Selut. Hei, apa punya terbelik apa ni? Tengok tu, bersimpur-simpur tu. Lama. Macam mana ni? Pak kebar ke kalau dia sepatutnya kena lepas tau. Tapi kalau lepas dia pergi jauh. Sebab sini pula kawasan belakang ni kawasan rumah orang. Woi, jangan. Boy. Habis ni. Dia pula nampak. Dia nampak guni makanan pula. Okey ya. Usu pun apa? Sinchan pun terbelik. Pada tempat ni kan baru lagi. Habis nak lepas. Sebab itu pula ada kandang kambing. Takut dia pergi kacau makanan. Meh. Ni kalau dapat apa?
tembok ayak sikit kan. Bagi dia Allah. Dah jadi lah, macam apa dah. Macam ni kan ada, mungkin dia sebab sini tumbuhan tanah banyak sini. Mungkin dia tak selesa kot lah. Kita buat makanan kat sini. Ini makanan lebih kambing ni. Oh, nampak dia makan. Anak dia pula Sinchan. Nampak mana dah ni? Nampak sini kot. Nampak malam ni hujan. Saya satu. So kita pergi ni. Kita pergi pah anak dia pula. Anak dia apa terbelik kat tu. Seronok kan kalau jenis-jenis orang bela kebau. Ada kawasan kelapa sawit boleh lepas ni. Ni tak ada. Ada lah tapi banyak lepas lembu. Kan? Ni anak dia. Tengok dia main macam mana. Dia tengok jadi seluk macam mana. Kenapa nak masuk? Ini Allah, jenis seluk yang apa kata? Yang sedut tu. Weh. Saah. Tangan pelicin lah. Mesti geng-geng yang belah kebau kan. Bila tengok tarik. Dia punya nak pergi kat mak dia. Habis. Terpaksa lah tu sekarang ni habis plan ni nak cari tanah lebih kurang dalam 3 ekar kau. Tapi nak pajak. Tak mau jadi macam yang tanah habis yang sebelum ni kan. Tu dah lah ada agreement tu. Bila tak kenal kat, bila bergaduh sikit tak bagi sambung lah. Jadi macam masalah tak marah.
Tapi anak dia ni tak pandai sangat nak makan. Ni tahu apa nak makan apa tu. Allah Akbar, hujan dah. Hei, meh. Jangan. Jangan. Syok dia makan. Dia ada silah, ada kulit soya. Sedap ampun kalau boleh mandi syok ni. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Dapat lah kot tu. Seharian apa? Seharian juga lah. Kita beli. Tunggu nak. Okay, mai. Tapi kebab yang best yang ni makan senang, tak macam lembu. Dia ni, dia semua dia makan. Buat apalah Sinchan kita beli macam ni sekali meh. Kisah ayak pasang je habis ni. Bukan kisah pun, kisah ayak pasang. Meh. Kebab ni, apa yang saya takut kan, bila dia terbelit tali sama-sama dia, yang tu risau. Ada macam, apa kata? Kalau dia terbelit setakat, dia terbelit dekat pokok tak ada masalah. Lebih kuat dia boleh tidur kat situ. Kan? Ni kebab ke apa? Ada lagi. Mak dia ni tambah mana tambah situ kot tu. Mak dia okey kot ni. Kalau nak bagi habis pupuk kawasan-kawasan ni dulu, baru nak enjek-enjek, lepas tu nak pergi sana pula. Nak pergi apa? Habis nak tambah kita belah sana, belah sekolah pakat agama tu. Cuma nak habis sini dulu. Habis nak buat jalan kat tepi tu dulu. Bagi ni baru nak tarik pergi sana. Dia buka sini lah. Malah esok baru kita tarik masuk pi ke dalam sikit. Hari pun dah hujan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Macam mana nak pergi ke bawah banyak-banyak? 2 ekor ni pun dah rasa kepenatan dia. Tu ada hati nak belah banyak. Habis sebenarnya bawa ampun. Habis dah rekod, habis standby, memang habis standby kamera tau. Sebab kok mana dah tahu kan, jalan-jalan jumpa binatang yang pelik-pelik lah. Untuk yang habis buat video lah. Tengok ulah ni dah clear. So Alhamdulillah dah clear. Okay gang, jom kita selesai untuk hari ni. Jangan dia terbelit dengan mak dia dah. Dah tak sampai kot. Allah Allah. Sinchan, habis nak balik lah. Yang kena masuk dalam pagar tu pula kan. Tu gang, Alhamdulillah settle vlog habis pasal kebang. Bukan pasal sangat lah.
Tak, habis pun ajak teman. Habis alih ke bar. Okey kan? Terima kasih. Assalamualaikum.